pemasangan SU baru yang telah dibeli oleh owner. Sebelum SU baru ni dibeli oleh owner telah beli ECN baru, tetapi tak boleh hidup motor sebab dia punya SU yang lama telah terbakar dan rosak. So dia belilah ECN baru. Tetapi ECN baru masuk kat motor pun motor tak boleh hidup. Sebab apa? Sebab coding di ECM lama tu ada kod asal. So kita dah delete kod asal pada ECN baru tu dan kita sanisi balik lah pada SU yang baru beli tu. ECM baru ni, kalau ECM baru ke atau ECM lama yang ada coding, ada ID tu, kita boleh kasih padam. Kita kasih padam. Okey, lepas tu SU yang asal motor tu boleh sanisi. Janji ECN tu kita kena releasekan dia, kena hilangkan dia punya kod. Barulah motor hidup. Bila dah hidup tu, kita bukalah seat, dengar bunyi fuel pump hidup tu. Okey, maknanya dia dah bekerja lah. Dia dah bekerja. So kita start motor pun dah boleh running. Owner pun puas hati. Yang ada masalah boleh Roger atau search di Custom Garage. Facebook, cari di Facebook.